Okey semua, hari ni kita nak snorkeling di Taman Laut Pulau Redang. Kak, saya ada bawa ni keropok udang ni. Lagi nak bagi ikan makan sikit. Ish, korang ni. Janganlah main-main. Akak dengar, dalam Akta Perikanan, bagi makan ikan pun merupakan satu kesalahan. A few moments later. Kak, Apa? kalau saya patahkan tiket korang ni nak buat cendera mata, boleh tak? Jangan Mak. Kau nak patahkan koral tu macam kau patahkan hati laut. Dosa besar dalam Akta Perikanan 1985. Bro, kalau aku gigit sikit buat kenangan, kira halal ke haram? Bandit! Saya dari Jabatan Perikanan. Siapa yang nak gigit kuarantin tu? Naik semua. Saya nak bagi penangan sikit. Siapa yang nak gigit korang tadi? Bukan apa, Puan. Saya nak test kekuatan gigi saya je. Saya bukan ada niat jahat pun. Nama? Umar? Garangnya Puan ni. Nama saya Tok Mi. Umur dah kerjaan. Saya pecinta laut, bukan penjenayah. Kamu ni? Nama siapa? Nama saya Amar. Saya cuma nak bagi ikan makan keropok je. Apa? Makan keropok? Amar. Kamu pun dengar sini. Keropok tu bukannya daya ikan. Keropok tu kita yang kena makan keropok, bukan ikan. Ikan, dia ada cari makan sendiri. Itu dah memang ekosistem dia. Puan, kalau bagi nasi lemak, okey tak?